Halo, selamat bertemu di Bicara Sadap. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tokoh wanita dalam Alkitab mungkin tidak begitu terkenal seperti Esther, Deborah atau Ruth. Namanya hanya disebut dalam Alkitab dua ayat sahaja. Tetapi pengaruh dan sumbangannya kepada gereja awal sangat besar. Wanita itu ialah Fibi. Apabila kita membaca Roma 16, kita akan mendapati Paulus menyebut banyak nama individu yang telah bekerja bersama-sama dengannya dalam pelayanan. Menariknya, nama pertama yang disebutkan ialah Fibi. Ini menunjukkan bahawa Fibi mempunyai tempat yang istimewa dalam pelayanan Paulus dan gereja awal. Mari kita baca Roma bab 16 ayat 1 hingga 2. Aku ingin memperkenalkan saudari kita Phoebe yang membantu jemaat di Konkrit. Sambutlah dia sebagai salah seorang umat Tuhan. Sebagaimana umat Allah menyambut satu sama lain. Bantulah dia jika dia memerlukan bantuan daripada kamu. Kerana dia sudah membantu banyak orang termasuk aku sendiri. Daripada dua ayat ini, kita dapat melihat sekurang-kurangnya 4 ciri kepimpinan yang sangat penting dalam kehidupan Phoebe. Hari ini kita akan belajar bahawa kepimpinan yang berkenan kepada Tuhan bukan soal kedudukan, kuasa, populariti dan kejayaan, tetapi soal karakter, kesetiaan, pelayanan dan hati yang melayani. Ciri yang pertama kita boleh lihat di dalam kehidupan Phoebe, dia adalah seorang pelayan yang setia. Phoebe, Paulus memperkenalkan Phoebe dengan kata-kata, Phoebe saudari kita yang melayani jemaat di Konkrit. Perhatikan bahawa Paulus tidak memperkenalkan Phoebe sebagai seorang yang kaya, terkenal atau berpengaruh. Sebaliknya, Paulus memperkenalkannya sebagai seorang yang melayani. Dalam dunia hari ini, ramai orang ingin dikenali melalui jawatan. Ada yang bangga dengan geraran mereka, ada yang mahu dihormati kerana kedudukan mereka. Tetapi dalam kerajaan Allah, perkara yang paling penting bukanlah geraran, tetapi pelayanan. Yesus sendiri berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Ini bermaksud kepimpinan Kristian sentiasa bermula dengan hati seorang pelayan. Saudara-saudari, kita hidup dalam zaman yang sering mengukur kejayaan melalui kedudukan dan pencapaian. Namun Tuhan melihat perkara yang berbeza. Tuhan melihat hati. Phoebe menjadi contoh seorang wanita yang melayani dalam pelbagai cara sehingga Paulus berkata bahawa dia adalah membantu banyak orang. Dalam uh, kita boleh lihat pertama, iaitu mengajar. Mengajar bukan hanya tugas pendeta atau guru sekolah minggu. Seorang wanita boleh mengajar anak-anak mengenal Tuhan, boleh membawa cucu mereka datang ke sekolah minggu. Ahli keluarga kita boleh berdoa. Wanita muda bertumbuh dalam iman. Mengajar bukan sekadar menyampaikan pengetahuan. Mengajar ialah mempimpin seseorang semakin mengenal Kristus. Kadang-kadang, satu ayat Alkitab yang kita kongsikan boleh juga mengubahkan hidup seseorang. Kedua, melawat. Aku sakit lalu kamu melawat aku. Melawat ialah pelayanan kasih. Ramai orang tidak memerlukan wang. Mereka memerlukan seseorang yang hadir bersama mereka saat mereka sakit, atau saat mereka tua, atau saat kehilangan orang yang tersayang, atau saat mereka kecewa. Kadang-kadang kehadiran kita lebih bermakna daripada kata-kata kita. Ada seorang warga emas, dia pernah berkata, saya tidak ingat apa yang mereka katakan ketika mereka melawat, tetapi saya tak pernah lupa bahawa mereka datang. Itulah kasih Kristus. Mendoakan. Doa ialah pelayanan yang sangat berkuasa. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan masalah semua orang.
tetapi kita boleh membawa mereka kepada Tuhan. Doa membuka jalan yang tidak mampu dibuka oleh manusia. Doa memberikan pengharapan kepada putus asa. Mungkin tiada siapa melihat kita doa, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan bekerja melalui doa umatnya. Kita boleh mulakan senaraikan doa setiap hari. Doa untuk keluarga kita, doa untuk gereja, doakan untuk pemimpin negara, doakan sahabat, doakan mereka yang memerlukan. Keempat, menolong. Phoebe dikenali kerana suka menolong ramai orang. Menolong bukan hanya memberi wang. Menolong boleh dilakukan dengan mendengar masalah orang lain, menghantar makanan, membawa seseorang ke hospital saat dia perlu, menjaga anak orang lain seketika, atau membantu kerja gereja. Pelayanan yang paling indah ialah apabila kita melihat keperluan orang sebelum mereka meminta bantuan. Itulah hati Kristus. Dan kita boleh menyediakan keperluan. Kasih bukan hanya dengan perkataan. Kasih harus melalui tindakan. Ada orang memerlukan makanan, kita kongsi dengan mereka. Ada orang perlu pakaian. Ada orang perlu bantuan persekolahan. Dan ada orang juga memerlukan pengangkutan, mungkin saat pergi sekolah atau pergi kerja. Dan mungkin ada orang perlukan tempat tinggal. Tuhan memberkati kita supaya kita dapat menjadi seorang berkat kepada orang lain. Bukan semua orang boleh memberi banyak, tapi semua orang boleh memberi sesuatu. Bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi hati yang memberi. Apabila kita melihat kehidupan Phoebe, kita mendapati bahawa dia bukan terkenal kerana jawatan dia. Dia terkenal kerana pelayanan dia. Dia mengasihi orang, dia menolong orang, dia memberikan kepada orang lain menjadi berkat kepada ramai orang. Akhir Paulus sendiri kata, dia telah membantu banyak orang, termasuk aku sendiri. Bayangkan Rasul Paulus sendiri pernah menerima pertolongan daripada seorang wanita bernama Phoebe. Ini menunjukkan bahawa Tuhan boleh memakai sesiapa sahaja yang mempunyai hati untuk melayani. Jadi saudara-saudari, mungkin kita tidak pernah melakukan semuanya, tetapi kita semua boleh melakukan sesuatu. Mengajak anak melawat orang yang kesunyian, mendoakan orang yang bergumul, dan menyediakan keperluan bagi orang yang kekurangan. Ini pelayanan yang Tuhan hargai. Bukan kerana besar di mata manusia, tapi kerana dilakukan dengan kasih, kesetiaan, kelerahan untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang pelayanan seperti ini tidak mendapat penghargaan manusia. Tiada siapa yang mengucap terima kasih, tiada siapa yang memuji, tetapi Tuhan melihat semuanya. Tuhan tidak pernah melupakan pelayanannya dilakukan dengan kasih. Phoebe mengajar kita bahawa pelayanan yang setia itu lebih berharga daripada kedudukan yang tinggi. Hari ini kita boleh bertanya kepada diri sendiri. Adakah saya melayani kerana saya mengasihi Tuhan? Atau kerana saya mahu dihargai manusia? Jika pelayanan kita didorong oleh kasih kepada Tuhan, kita akan tetap setia walaupun tidak mendapat pujian. Kepimpinan yang boleh kita lihat dari Phoebe, dia seorang yang boleh dipercayai. Satu perkara yang sangat menarik ialah ramai sarjana Alkitab percaya bahawa Phoebe adalah orang yang membawa surat Roma daripada Paulus kepada jemaat di Roma. Jika perkara ini benar, maka Paulus telah mempercayakan satu tanggungjawab yang sangat besar kepadanya. Bayangkan, surat Roma bukan surat biasa. Ia merupakan salah satu kitab teologi yang paling penting dalam Perjanjian Baru. Paulus mempercayakan surat yang paling penting ini kepada Phoebe. Mengapa? Kerana Phoebe adalah seorang yang boleh dipercayai. Kepercayaan bukan diperolehi dalam satu hari. Ia membina melalui kehidupan yang konsisten. Hari ini kita akan melihat 5 ciri kepimpinan yang boleh dipercayai. Pertama, jujur. Jujur ialah asas kepada kepercayaan. Seorang pemimpin yang percaya bercakap benar walaupun perkara itu sukar. Dia tidak menipu, dia tidak memutar balik fakta, dia tidak mengambil hak orang lain. Dalam pelayanan gereja, kejujuran itu sangat penting. Misalnya, kita jujur mengurus kewangan. Kita jujur menggunakan masa, kita jujur laporkan
pelayanan. Jujur mengakui kesilapan. Orang mungkin boleh tertipu oleh kata-kata, tetapi akhirnya karakter yang sebenar akan terserap. Contohnya Yusuf, dia tetap jujur walaupun dia difitnah, dia dipenjarakan kerana kejujurannya. Akhirnya Tuhan meninggikannya menjadi pemimpin Mesir. Tanya diri sendiri, adakah saya seorang yang boleh dipercayai kerana saya hidup dalam kejujuran? Dan kedua, boleh yang kita lihat dipercayai adalah menepati janji. Pemimpin yang baik menghormati setiap janji yang dibuat. Jika berkata saya akan datang pukul 8 pagi, dia usaha hadir tepat pada waktunya. Jika berjanji melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Hari ini ramai orang muda memberi janji, tetapi akhirnya yang benar-benar menunainya hanya sedikit. Yesus sendiri mengajar supaya perkataan kita mempunyai nilai. Jika ya, kata ya. Jika tidak, kata tidak. Mengapa penting? Apabila seseorang selalu menepati janji, orang akan berasa selamat untuk mempercayainya. Sebaliknya, jika seseorang sering memungkir janji, lama-kelamaan orang akan kehilangan kepercayaan. Adakah orang boleh bergantung kepada saya? Ketiga, konsisten. Ramai orang bersemangat pada permulaan, tetapi hanya sedikit yang tetap setia sampai akhir. Pemimpin yang dipercayai ialah pemimpin yang konsisten, bukan hanya rajin apabila orang melihat, tetapi tetap setia walaupun tiada siapa yang melihat. Phoebe bukan terkenal kerana melakukan satu perkara yang besar, dia terkenal kerana kehidupan pelayanan yang konsisten. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia terus melayani. Seperti kita harus datang beribadah secara konsisten, berdoa secara konsisten, melayani secara konsisten, mengasihi orang secara konsisten. Itulah yang membina kepercayaan. Dan seterusnya bertanggungjawab. Pemimpin tidak mencari alasan, pemimpin mengambil tanggungjawab. Jika berlaku kesilapan, dia berani berlaku. Jika diberikan tugas, dia akan usaha menyelesaikannya. Jika menghadapi cabaran, dia tidak melarikan diri. Apabila Paulus memerlukan seseorang untuk membawa surat Roma, dia memilih Fibi. Mengapa? Kerana dia tahu Phoebe ialah seorang yang bertanggungjawab. Dia tidak akan mengabaikan amanah yang diberikan. Apabila gereja memberi kita tugas, adakah kita melakukannya dengan sebaik mungkin? Seterusnya kita harus ada berkarakter. Ini yang paling penting, kemahiran boleh dipelajar, bakat boleh diasas, tetapi karakter dibentuk melalui hubungan kita dengan Tuhan. Karakter ialah siapa kita apabila tiada orang melihat. Karakter menentukan bagaimana cara kita bercakap, melayani, mengurus wang, melayan keluarga, menghadapi tekanan. Seseorang mungkin mempunyai banyak bakat, tetapi jika karakternya lemah, pengaruhnya tidak akan bertahan lama. Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Tetapi Tuhan melihat karakter, sebab itu Tuhan memilih Daud, bukan kerana tubuhnya, tetapi kerana hatinya. Apabila kita melihat kehidupan Fibi, kita dapat memahami mengapa Paulus begitu mempercayainya. Bukan kerana beliau paling terkenal, paling kaya, tetapi kerana beliau mempunyai karakter yang kukuh, yaitu Fibi, dia jujur, menepati janji, konsisten, bertanggungjawab dan berkarakter. Bayangkan sebuah jambatan, kita sanggup memandu di atas jambatan itu kerana kita percaya jambatan itu kukuh. Mengapa? Kerana asas yang kuat. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Orang akan mempercayai kita bukan kerana kata-kata kita, tetapi kerana asas kehidupan kita. Asas itu ialah karakter. Ketiga yang boleh kita melihat dari kepimpinan Phoebe, dia adalah seorang penolong kepada ramai orang. Paulus berkata, dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada aku sendiri. Ayat ini sangat menarik. Paulus tidak berkata bahwa Phoebe hanya menolong dirinya sendiri. Paulus berkata bahwa Phoebe telah menolong ramai orang. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Phoebe berpusat kepada orang lain. Dia tidak hanya memikirkan keperluan sendiri. Dia ambil berat kepada orang lain. Dia melihat keperluan orang lain. Dia sanggup korbankan masa, tenaga dan sumbernya untuk
membantu mereka. Inilah hati seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati bukan tanya apa yang saya boleh buat, tetapi dia bertanya apa yang saya boleh beri. Dalam dunia hari ini, ramai orang mau dilayani, tapi Tuhan memanggil kita untuk melayani. Ramai orang mau menerima, tapi Tuhan memanggil kita untuk memberi. Jadi saudara-saudari, kita mungkin tidak mempunyai banyak wang, kita mungkin tidak mempunyai kedudukan tinggi, tapi kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Apa yang boleh kita buat? Kita doa untuk orang lain. Doa itu ada cara membawa keperluan orang lain kepada Tuhan. Walaupun tidak mampu menyelesaikan masalah, kita percaya Tuhan berkuasa bertindak melalui doa kita. Kedua, kasih. Kasih dinyatakan melalui sikap prihatin, pengampunan, penerima. Kasih Kristus yang kita tunjukkan dapat menghiburkan hati dan yang terluka dan memberikan harapan kepada mereka yang memerlukan. Orang mungkin lupa kata-kata kita, tapi kerana tidak akan lupa kasih yang kita tunjukkan. Dorongan. Kata-kata yang membina mampu menguatkan orang yang sedang lemah, kecewa atau putus asa. Jadikan orang yang memberi semangat, bukan menjatuhkan. Satu kata dorongan boleh menjadi titik perubahan dalam kehidupan seseorang. Pelayanan. Pelayanan itu kita perlu menggunakan masa, waktu, uh, wan dan juga kemahiran harta. Gunakan apa yang Tuhan berikan kita untuk membantu mereka yang memerlukan dan untuk memuliakan namanya. Kita diberkati bukan hanya untuk menikmati berkat, tapi untuk menjadi berkat kepada orang lain. Jadi menjadi saluran berkat tidak semesti memerlukan perkara yang besar. Apabila kita berdoa, kita mengasihi, kita memberi dorongan, melayani dan berkongsi sumber yang Tuhan percayakan, kita sedang menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan orang lain, sebagaimana Phoebe telah menjadi berkat kepada ramai orang. Ciri yang keempat boleh kita lihat kepimpinan dari Phoebe, yaitu membina pengaruh yang positif. Phoebe menunjukkan bahwa Tuhan memakai wanita biasa untuk membawa perubahan yang luar biasa. Jadi saudara-saudari, apabila kita melihat kehidupan Phoebe, kita mendapati bahwa dia tidak mempunyai jawatan yang tinggi seperti seorang raja atau pemerintah. Namun kehidupannya telah memberi kesan kepada gereja awal. Ini mengajar kita satu perkara yang sangat penting. Tuhan sering berubah dunia melalui orang yang setia kepadanya. Hari ini Tuhan juga memanggil setiap wanita untuk menjadi ejen perubahan di tempat Dia telah menempatkan kita. Perubahan itu bermula bukan di pentas yang besar, tetapi dalam kehidupan seharian, yaitu dalam keluarga kita. Keluarga itu tempat pertama Tuhan mempercayai kepada seorang wanita. Seorang wanita mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap suasana dan kehidupan keluarga. Sebagai seorang ibu, anak, isteri atau kakak, seorang wanita boleh membawa perubahan kasih yang tulus, kata-kata yang membina, doa yang setia, teladan kehidupan yang takut akan Tuhan. Anak-anak belajar bukan hanya daripada apa yang kita katakan, tetapi daripada apa yang mereka lihat setiap hari. Suami juga dipengaruhi oleh sikap isteri yang lemah lembut, yang sabar, yang penuh kasih. Seorang ibu yang setiap pagi berdoa bersama anak-anak sedang membina generasi yang mengenal Tuhan. Seorang isteri yang terus mengasihi dan mendoakan keluarganya sedang membawa perubahan rohani dalam rumahnya. Rumah kita boleh menjadi tempat pertama orang melihat kasih Kristus. Kedua, dalam gereja. Phoebe melayani jemaat di konkret. Dia bukan hanya hadir ibadat, dia terlibat dalam pelayanan. Hari ini, wanita boleh menjadi ejen perubahan dalam gereja melalui mengajar sekolah minggu, memimpin doa, pelayanan wanita, pelayanan muzik, pelayanan kebajikan sosial atau penyambut jemaat, melawat orang sakit, membimbing wanita muda. Kadang-kadang pelayanan yang paling besar berlaku di belakang tabir. Orang tidak melihat siapa yang menyediakan makanan. Orang tidak melihat siapa yang membersihkan gereja. Tetapi Tuhan melihat. Dan Tuhan menghargai setiap pelayanan yang dilakukannya dengan kasih. Jadi jangan kita tanya apa jawatan saya. Tetapi bertanya di mana saya boleh melayani. Dalam pendidikan, pendidikan bukan hanya berkata di sekolah. Setiap wanita sebenarnya ialah seorang pendidik. Kita
mendidik melalui perkataan, sikap, nilai, teladan. Jika seorang wanita ialah guru, dia boleh membentuk masa depan pelajarnya. Jika dia seorang ibu, dia juga guru pertama anak-anaknya. Jika dia pemimpin wanita gereja, dia sedang mendidik generasi yang akan datang. Paulus berkata kepada Timotius, iman Timotius bermula daripada neneknya, Louis, dan ibunya, Eunice. Mereka tidak terkenal, tetapi mereka berjaya membentuk seorang pemimpin dalam gereja. Bayangkan jika setiap wanita Kristen mengambil tanggung jawab untuk memimpin seorang anak muda, berapa ramai pemimpin masa depan yang akan lahirkan. Keempat, dalam masyarakat, Tuhan tidak memanggil kita hidup hanya untuk diri sendiri. Kita dipanggil menjadi terang dan garam di dunia, di tempat kerja kita, di tempat pejabat kita, di kawasan kejirangan, di pejabat, di pasar, di sekolah. Orang sedang melihat kehidupan kita. Mereka mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka sedang membaca kehidupan kita melalui kejujuran, kesabaran kita, kerendahan hati, kasih, sikap yang suka membantu. Seorang wanita yang jujur di tempat kerja akan menjadi saksi Kristus. Seorang jiran yang suka membantu akan menjadi salur kasih Tuhan. Seorang usahawan yang berniaga dengan integriti sedang memuliakan Tuhan. Perubahan besar dalam masyarakat bermula dengan kehidupan seseorang yang setia kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari kita refleksikan dan ambil masa untuk berdoa dan merenungkan soalan-soalan berikut. Biarlah firman Tuhan menyontohkan hati dan mengubahkan hidup kita. Pertama, adakah saya memiliki hati yang setia dan rela melayani Tuhan? Kedua, adakah saya boleh dipercayai dalam perkara besar, perkara kecil dan besar dalam kehidupan seharian saya? Ketiga, siapakah yang sedang saya boleh bantu atau layani hari ini? Adakah hidup saya menjadi berkat kepada orang lain? Keempat, bagaimana saya boleh menjadi saluran berkat di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan komuniti? Kelima, adakah saya menggunakan pengaruh dan kedudukan saya sekarang ini untuk memuliakan Tuhan? Yang keenam, apakah satu langkah praktikal yang Tuhan ingin saya ambil selepas perkongsian ini? Biarlah kita refleksi semua ini agar dia membawa perubahan untuk esok. Saudara-saudari, Bibi tidak mengubah dunia dengan kuasa politik. Dia tidak terkenal kerana kekayaannya, dia tidak kenal kerana jawatannya. Dia mengubah dunia melalui kasihnya, pelayanannya, kesetiaannya, dan juga pengaruh hidupnya. Begitu juga dengan kita. Mungkin Tuhan tidak memanggil kita melakukan perkara luar biasa, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia dalam perkara biasa. Dan melalui kesetiaan itu, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Cabaran kepada kita, saya ingin ajak kita setiap untuk renungkan soalan ini. Dalam keluarga saya, apa perubahan yang Tuhan mau saya mulakan? Dalam gereja saya, pelayanan apakah yang Tuhan sedang panggil saya lakukan? Dalam pendidikan, siapakah yang boleh saya bantu dan saya pimpin? Dalam masyarakat, bagaimana orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan saya? Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Fibi hanya disebut dalam 2 ayat, kehidupannya meninggalkan kesan yang begitu besar. Daripada Fibi, kita belajar bahwa pemimpin yang berkenan kepada Tuhan ialah pertama, seorang pelayan yang setia. Kedua, seorang yang boleh dipercayai. Ketiga, seorang yang suka menolong orang. Keempat, seorang yang menggunakan pengaruh untuk membina kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari wanita sempurna, tapi Tuhan mencari wanita yang bersedia dipakainya. Mungkin kita tidak menjadi terkenal, mungkin nama kita tidak dikenali ramai, tapi jika kita setia seperti Phoebe, hidup kita akan menjadi berkat kepada ramai orang.
Dan suatu hari nanti kita akan mendengar suara Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kiranya Tuhan membangkitkan lebih ramai wanita seperti Phoebe di dalam gereja kita hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.